Sebelum saya menerangkan langkah-langkah pengetahuan pedagogi, saya akan memberitahu 3 perkara penting yang akan saya bentangkan. Yang pertama iaitu definisi pedagogi, kedua langkah-langkah untuk meningkatkan penguasaan dan penguasaan pengetahuan pedagogi, dan yang ketiga contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi mempengaruhi pembelajaran pelajar. Apa itu pedagogi? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita fahami terlebih dahulu apa itu pengetahuan pedagogi. Pengetahuan pedagogi merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran yang digunakan oleh pendidik untuk merancang, melaksanakan dan menilai pengajaran mereka. Ini termasuk pemahaman tentang pendekatan pengajaran, strategi pembelajaran dan cara untuk menyokong pelajar dalam mencapai matlamat pembelajaran. Dan itu merupakan maksud definisi kepada pedagogi itu sendiri. Sebagai seorang guru, kita perlu faham mengenai kemahiran yang kita ingin bawa di dalam kelas ketika sisi PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran, supaya kita boleh menghantar informasi yang tepat kepada murid. Di sini saya akan menerangkan beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan pedagogi sebagai seorang guru. Yang pertama, latihan profesional. Salah satu langkah yang penting adalah mengambil bahagian dalam latihan profesional secara berkala. Latihan ini memberikan pendidik peluang untuk mempelajari pendekatan pedagogi yang baru dan teknik pengajaran yang lebih berkesan. Seterusnya, mendapat maklum balas daripada pelajar. Pendapat dan maklum balas daripada pelajar adalah sumber yang sangat berharga. Dengan memahami bagaimana pelajar merasakan pengalaman pembelajaran mereka, pendidik dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan mereka. Yang ketiga, gunakan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi menawarkan banyak alat yang boleh memperkayakan pembelajaran. Menggunakan teknologi dengan bijak dalam pembelajaran boleh meningkatkan pemahaman pelajar serta memperkenalkan mereka kepada cara-cara baru untuk belajar sesuai dengan zaman mereka yang penuh dengan teknologi yang moden seperti kuis Kahoot yang terdapat di dalam Google dan pelbagai lagi permainan yang menarik untuk menarik minat pelajar untuk belajar subjek tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi mempengaruhi pembelajaran pelajar. Situasi yang pertama, pengajaran yang tidak interaktif. Apa itu pengajaran yang tidak interaktif? Okey, mari saya terangkan. Sebagai seorang guru, mungkin hanya mampu menyampaikan bahan pengajaran secara sehala tanpa melibatkan pelajar dalam aktiviti yang menggalakkan pemikiran kritikal. Ini boleh menyebabkan pelajar merasa bosan dan kurang berminat untuk belajar yang akhirnya menjejaskan prestasi seorang pelajar itu. Yang kedua, situasi kedua, tidak menyesuaikan pendekatan dengan keperluan pelajar. Dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan tahap kemahiran, jika seorang pendidik tidak dapat menyesuaikan pendekatan dengan keperluan individu pelajar, ada kemungkinan pelajar atau murid yang kurang mahir akan ketinggalan. Sementara, pelajar yang lebih pandai akan merasa tidak cukup akan cabaran. Maka, sebagai seorang guru, kita harus bijak dalam memikirkan keadaan-keadaan tersebut. Yang ketiga, penggunaan teknik penilaian yang tidak berkesan. Apa itu penggunaan teknik penilaian yang tidak berkesan? Okey,
Sekiranya guru tidak menguasai teknik penilaian yang sesuai, misalnya ujian yang tidak mencerminkan pemahaman sebenar pelajar atau tidak memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukkan kemahiran mereka dengan cara yang berbeza, ini boleh mempengaruhi pembelajaran mereka. Kerana penggunaan teknik penilaian itu sendiri telah pun tidak berkesan terhadap murid itu sendiri, lalu mereka merasakan teknik tersebut tidak serasi dengan mereka. Maka sebagai seorang guru, kita perlulah bijak dalam menggunakan teknik penilaian yang berkesan semasa PDP dijalankan di dalam kelas. Sebagai kesimpulan, penguasaan pengetahuan pedagogi adalah kunci utama dalam memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan pedagogi bukan sahaja melibatkan teknik mengajar, tetapi juga kemampuan untuk memahami keperluan gaya pembelajaran dan tahap perkembangan pelajar. Apabila pendidik memiliki penguasaan yang baik dalam pedagogi, maka ini akan dapat membantu murid-murid untuk memahami pembelajaran yang ingin dijalankan semasa PDP. Langkah-langkah yang telah saya kongsikan seperti penyertaan dalam latihan profesional, memperoleh maklum balas daripada pelajar serta pemberian berterusan sangatlah penting untuk membantu pendidik mengasah kemahiran pedagogi. Ini bukan sahaja memperkayakan pengalaman mereka dalam bilik darjah, tetapi juga memberikan mereka alat yang diperlukan untuk mengatasi cabaran yang mungkin timbul semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pendekatan pembelajaran yang berbeza sesuai dengan keperluan pelajar dengan keperluan pelajar dapat menjadikan proses pembelajaran lebih dinamik dan inklusif. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berpusatkan pelajar, setiap individu dalam kelas akan lebih diperdayakan untuk mencapai potensi penuh mereka. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya harap dengan perkongsian ini mampu memberikan penerangan yang jelas. Sekian, terima kasih.